هذا القرآن كلما ازداد منه الإنسان كلما تنور باطنه، وكلما ازداد إيمانا، كلما ازداد يقينا، وكلما ازداد فهما. ولذلك جعل الله أيضا من بركات هذا القرآن أن درجة الإنسان في الجنة عند آخر آية يقرأ. إذن من يحفظ 10 آيات يرتقي 10 درجات، من يحفظ 20 يرتقي 20، وهكذا بقدر الآيات التي تحفظها تنال من درجات الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الفراديس. Al-Quran merupakan semakin kita baca akan semakin bertambah iman, semakin kita baca akan bertambah darjat, semakin kita baca akan bertambah faham. Demikian daripada ajaib-ajaib Al-Quran yang tak pernah putus sepanjang zaman. Dan Al-Quran merupakan penentu kepada darjat kita di syurga Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, darjat ataupun tempat seseorang itu di syurga nanti ialah pada ayat terakhir yang dia baca di syurga. Kalau dia hafal 10 ayat, di tingkatan dia di ayat tingkatan yang ke-10, dia hafal 20 ayat, tingkatan dia di tingkatan yang ke-20, maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan puan-puan semuanya merupakan penghuni syurga Firdaus insya-Allah.